Welcome back to TTL Racing Track, satu playlist konten terbaru di channel The Tulin. Saya Jenab. Bersama saya Jasmi, komentator anda untuk perlumbaan kali ini menampilkan 5 wagon. Peserta pertama, Cruise Bruiser. Yang kedua, Track Dwagon, iaitu daripada 1983 Subaru GL. Kemudian kita ada Chevelle SS model 70-an. Gone Mad, asal model dia adalah Chevrolet Nomad 1950. Dan last kali kita ada BMW M3 Wagon. Ya Jasmi, dan kita akan berlumba dengan sistem Liga. Setiap racer ada 2 perlumbaan, lane 1 dan juga lane 2. Oh, dia macam home and away lah Cina. Ya betul Jas, tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita saksikan perlumbaan ini. Yang pertama, Cruise Bruiser versus Track Dwagon. Mari kita tengok dia pergi. Nampaknya laju. Oh, terbalik dari situ. Tapi Dwagon teruskan perlumbaan sehingga ke garisan penamat. Di sirkuit yang pertama, terbabas. Terbalik. Habis. Jom kita pergi ke race yang kedua. Masih di lane yang sama. Wow. Oh, juga di sirkuit yang sama. Tapi Dwagon terus meluncur laju sehingga garis penamat. Secara reverse Secara reverse dia dapatkan yang... Oh, nampak melambung kereta. Oh, dia ingat main skateboard ke apa ni? Ui, namun masih lagi pada dalam keadaan yang stabil, meneruskan perlumbaan sehingga ke garisan penamat. 1 markah untuk Dwagon. Okey, kita teruskan dengan perlumbaan yang kedua. Cruise Bruiser menentang Chevelle SS. Mari kita teruskan. Wow, nampaknya laju dia ni check now. Dia punya enjin kat luar. Enjin kat luar. Melambung, betul. Jom kita pergi ke race yang kedua. Laju betul dia start. Selamat di sirkuit yang pertama Oh, tak ada masalah Tapi still lambat lah. Cruise Bruiser ni lambat lah. Enjin dia kat luar. Di pusingan yang kedua pun Cruise Bruiser masih lagi kalah, Jas. Kita nak tengok perlumbaan yang ketiga ni. Cruise Bruiser menentang Gone Mad. Ya, let's go. Oh, laju masing-masing dah. Apa yang babas di sirkuit yang pertama. Kita tengok replay balik. Melambung. Gone Mad, betul-betul mad marah Mari kita tengok round kedua. Let's go. Tangan siapa tu? Dia balas balik. Dia menutup jalan. Gone Mad. Kita tengok replay balik. Dia tutup jalan. Terbabas Gone Mad, guys, di sirkuit yang pertama. Buat dia masking. Ada round ketiga Round ketiga kita kena tahukan penentuan dia. Okey. Sengit round kali ni. Gone Mad terbabas di selekoh yang kedua. Ini adalah kemenangan yang pertama buat Cruise Bruiser. Tahniah buat Cruise Bruiser. 1 markah untuk Cruise Bruiser. Baik, kita pergi ke next perlumbaan. Cruise Bruiser berlawan dengan BMW M3 Wagon. Dengan logo hijau, Michelin di hadapan bonet. Kita saksikan. Kita tengok tayar ada power tak? Power! Dia pakai tayar Michelin, guys. Pakai tayar Michelin. Memangnya grip. Masalah ni kenapa Cruise Bruiser ni asyik accident kat first corner dia keluar. Kita tengok second round macam mana. Pasal lagi kedua. Pakailah tayar Michelin. Dia buat drift bang. Dia buat drift. Mantap ya. 1 markah saja untuk Cruise Bruiser. Tanpa berlengah lagi, jom kita pergi ke second race, iaitu Track Dwagon versus Cruise Bruiser. Kita lihat peluncuran yang melambung. Yang berlaku. Melambung Mama Embom. Apa yang berlaku tadi Mari kita tengok replay. Ini kecelakaan total loss ni bang. Celaka betul. Tak apa, kita tengok second race. Betul, round yang kedua. Mari kita tengok adakah Dwagon dapat kembali bangkit selepas total loss tadi. Sempat di repair. Okey, first. Dia balas balik. Kalau apa perasan, kita tengok replay, dia pakai dia tolak sikit. Main kasar. Dahsyat. Untuk menang, macam-macam dia sanggup buat. Tak apa, kita tengok penentuan untuk round yang ketiga ni macam mana. Baik, kita tengok Dwagon. Dekat Cruise Bruiser membalas semula. Kita tengok first. Okey, dia dah leading. Masih Dwagon. Dan Cruise masih lagi enjin kat luar dan reverse.
Baik, jom kita teruskan dengan perlombaan yang seterusnya. Track Dragon menentang Chevrolet SS, sebuah kereta model 1970. Ya, terus. Dan nampaknya Duagon. Ui. Duagon ni bagus ah. Tiada kecelakaan jas. Betul. Kecelakaan jas. Bukan. Kecelakaan kereta tu. Okey, jom kita pergi ke round kedua. Ya. Dapatkah Duagon mengekalkan? Oh, ada impet-impet tadi kat situ Accident. Aduh. Okey, round ketiga penentuan. Penentuan, betul, penentuan. Dapat kita tengok first corner ni. Dia memang impet-impet. Sengit. Wow! Dia tolong kereta tu ke depannya. Tengok tu, dia lompat. Dan bantu kemenangan Track Dragon. Terima kasih Chevrolet. Duagon 3 bakar. Ui, dahsyat ni. Sanggup dia lompat bang. Jom kita sambung ke next race, iaitu Duagon versus Gone Mad. Ya, kita tengok siapa yang mad sekarang ni. Jauh lah. Kemas. Tapi Duagon laju, dia potong dah langgar sikit. Lepas tu dia terus lajak dia. Tiada sebarang pelanggaran berlaku lah, tengok. Baik. Race round kedua. Jom kita tengok. Dua-dua warna yang sama kan. Yang sama. Sengit lah. Kemas. Dia potong balik. Lekor yang gila. Dia memotong. Bola ke apa ni? Tengok bang. Round kedua dia intake dekat dalam. Tiada sebarang pelanggaran apa? Accident. Kemas. Okey, round yang ketiga. Penentuannya. Ya. Duagon atau Gone Mad. Depan menengok ni. Laju. Dia terus pergi bang. Dia cuba cucuk tapi tak dapat. Patut kau daripada awal tekan minyak tu sampai berdiri. Kita nak saksikan penentuan untuk perlombaan yang terakhir. Track Dragon menentang BMW M3 Wagon. Adakah tayar Michelin dapat? Tak membantu tayar Michelin untuk kali ini. Terbabas tayar Michelin botak. Laju sangat bang. Lepas tu tersasar. Tak sempat nak tekan brake dan corner. Nampaknya Duagon terus je. Kalau dia lambat sikit tadi memang dah cross. Mari kita tengok round yang kedua. Dah tukar tayar dah tu. Nampak ke? Nampaknya tukar tayar. Tapi still Duagon memang laju lah. Dia terus pucut. Dia memang berdiri terus bang. Tekan minyak tu berdiri. Dah jerit tadi dia buat terus. Dia terus. Ini markah dia. 5 markah. Dan kita berehat sebentar. Okey. Bersama KitKat, tolong sponsor. Ya, coming back to TTL Racing Track. Satu playlist konten terbaru di channel The Tulin. Masih lagi bersama dengan saya Zainab dan Jasmine. Jom kita pergi ke perlumbaan untuk Chevrolet SS dan juga Cruise Bruiser. Ya, yang kita tengok pergi dia. Laju. Kali ni Cruise Bruiser dah jumpa kot tuning yang betul. Ya, dia ni jatuh pula. Yang Chevrolet tu pula jatuh. Tak apa, kita tengok round yang kedua ini. Mampukah Cruise Bruiser mengekal kedudukannya? Ya, dapat. Terbabas lekor yang kedua. Apa jin dia dah pakai ni? Nampaknya enjin di luar membawa markah yang kedua. Biar enjin keluar, jangan otak terkeluar. Jom kita teruskan lagi dengan perlumbaan Chevrolet SS menentang Duagon. Kereta yang tak pernah kalah lagi ni. Itu dia. Meluncur laju ke depan. Hampir terbabas. Tapi dibantu oleh Chevrolet SS menolaknya ke dia depan. Dia masih guna shortcut tu, lompat. Walaupun dah terkeluar track, dia masuk balik dalam track dan ditolak oleh Chevrolet SS. Mengakhiri perlumbaan. Terima kasih Chevrolet SS. Kita tengok round yang kedua ini. Mampukah Duagon mengangkat kedudukannya sebagai aku tak boleh cakap lagi, dah menang. Terbabas lagi. Tekong kedua masih benda yang sama. Chevrolet SS ni, astagfirullahaladzim. Tak apa, kita tengok penentuannya untuk round yang ketiga ada ke? Tak, betul. Tak ada dua-dua Duagon dah menang. Dua dah menang dah. Dan Duagon terus kekalkan kejuaraan dia. 6 poin di situ. Ada. Tak ada. Bukan bang. Ini race yang lain. Kereta warna sama. Nampak sama dah. Ni Gone Mad. Ya. Kita nak tengok siapa. Kalah. First corner dia tergolek terus. Dan Gone Mad terus Gone Mad lah. Round kedua. Ya. Nah, di track yang straight ni penentuan. Sengit. Sebelah. Di round
Terbabas juga akhirnya. Dia tolak. Ron Matt. Gone mad. Tadang. Jom. Penentuan. Ya, penentuan. Sakit ni. Oh, awal. Sekor pertama dah terbabas. Nampaknya Gone Mad being a Gone Mad. Ya. Ada tak replay? Kita tengok, kita request for replay. Ya, ada. Ada. Dia tolak terus. Ui, ya ke tolak? Dia tak tahu lah. Kita Malfunction ni. mungkin lah. Dan kemenangan untuk Gone Mad Ya. yang pertama. Baik, kita teruskan perlumbaan seterusnya. Chevrolet SS versus BMW M3 Wagon. Wow. lane corner pertama terus potong. kemas. Ui. Cuba ada percubaan untuk potong tapi Sengit. tak sempat. Tak apa, kita tengok orang kedua Round ni. kedua. Oi, laju sangat tu. Babas juga. Dan BMW mengunguli. Mengundur balik. Dia terbalik bang. Ui, dia terbalik. Hilang kawalan tu, hilang kawalan. Ui. Laju sangat ni. Betul. Jalan raya beralun. Terus okey, kemas Round penentuan. dan Ui. dia tutup jalan. Ui. Dia kekalkan kemenangan dengan menutup peluang untuk Ubah iman Syabal ni. Kejap terbalik, kejap menang. dia tak bagi langsung untuk potong. Kita besar. Dan 2 markah untuk Chevrolet SS. Baik, Cik Nap, kita terus ke perlumbaan seterusnya. Gone Mad versus Cruise Bruiser. Ya, mari kita saksikan perlumbaan yang Gone Mad, dia tutup. Dia tutup Dia jalan. tutup, tak bagi Di selekoh yang potong. kedua dia menutup. Gone Mad, Sekejap. round kedua. Yang kedua. Kita tengok. Gone Mad ni popular bang. Siapa tu? Jangan tengok, jangan tengok. Penampakan. Tapi kat sini kita nampak Cruise Ui. berjaya memenangi round kedua. Round penentuan, Ya. Gone Mad dan Cruise Bruiser. Terbalik. Terbalik di selekoh yang pertama. Cruise Bruiser menang. Dia Dia terlalu laju ni, Gone Mad. Ya. Nampak tu? Hilang kawalan. Nak drive jangan marah-marah. Sabar. Nah, Gone Cool. Gone passion. Okeylah, kita teruskan lagi dengan perlumbaan Gone Mad menentang Track Dragon. Ya, kereta yang sama color. Tapi Dragon tak pernah kalah lagi ni. Oh, itu dia. Oi, dah ke ada depan. Dah. Laju. Oi, tak bagi peluang. Satu gap yang Dia besar. terus mula-mula tekan minyak berdiri. Berdiri terus. Ui. Tak dapat kejar langsung. Tak dapat kejar langsung. Okay, round 2. Round yang kedua. Masih lagi Dragon leading Dragon. di hadapan. Dia cuba berdiri tapi mungkin berdiri yang berbeza. Berbeda. Driver Dragon ni siapa ni? Ha. 7 kemenangan Tujuh straight. kemenangan ni. Next, dia lawan dengan Kita klasik Chevrolet Chevrolet SS. model 1970. Baik ah. Ui, memotong. Ui. Dah tak dapat. Ui, lain macam orang Gone. Chevrolet SS ni. Gone Mad tak dapat teruskan perlawanan. Dia punya engine blow kat situ. Terus sangkut kat situ. Bergegar kamera Round 2. Gone Mad. Awal-awal dah kena tinggal lah. Ui. Dan Chevrolet SS mengungguli perlawanan Uli lagi ini. semula perlawanan. Laju. Dia terus tekan minyak tau. Next round. Ini dia. Bersama dengan BMW M3 Wagon. Gone Mad. Menggunakan tayar Michelin sebagai taruhan. Woi, itu dia. Keberkesanan tayar Michelin membuktikan di selekoh yang pertama dan juga kedua menghabiskan perlawanan. Tolong. Tayar Tayar Michelin sponsor. Ya. Round 2. Round tu. Banyak kali sebut ni. Gone Mad. Dia lawan terus. Dia Kali terus, ni. dia tekan minyak sampai ke lantai. Sampai ke lantai. Sedikit pelanggaran di selekoh yang kedua. Tapi kekal di situ. Kau drift sebelah sana lah. Apa Ui, salah macam mana drift. kaedah pemanduan korang ni? Dulu siapa cikgu lesson ni? Tapi apa nama dia? Gone Mad untuk race kedua dia menang. Ini penentuannya. Ya. Gone Mad versus BMW M3 Wagon. Dan selekoh pertama ditolak. Betul lah. Namun dia yang keluar. Dia ditolak dirinya keluar. Itulah, jangan ambil kotor. Jangan Gone Mad. Sabar. Dan steady je M3. Kan? Steady dengan tayar Michelin dia. Tolong sponsor. Itu dia keputusan penuh Ya. untuk Gone Mad. Satu markah meng-highlightkan
BMW M3 Wagon. So perlawanan pertama bersama dengan Cruise Bruiser. Let's go. Ya, oi. Awalnya kau tekan brake. Ah, Ini nak pergi lumba ke nak pergi santai? dia terlupa dia masuk race ni. Ataupun ada ke apa-apa yang berlaku? Jom kita tengok replay. Ha? Oh, dia melompat. Oh, dia tukar lane. Mana lane tengah tu macam menghalang sedikit tayar Michelin-nya yang Yang apa tu? Round tu. Okey. Okey, dia lawan balik. Laju. Okey, dia cuba. Cuba Tapi tak dapat dah, tak tak dapat. Tak mampu. Dia cuba ambil kiri kanan nak try potong tapi tak dapat. Tewas di situ dan kemenangan milik Cruise Bruiser. Ya. Race yang kedua bersama dengan Duan Track Dragon. Dua kan. Aish, Ish, ke belakang dah ni. dia terus pergi lah. Dia ni. Oi, itulah jangan nervous, kau kat belakang je. Rasa dah penat race ni. Saya dah botak agaknya. Habis lah. Tengok bang, masa starting je dia dah pergi dulu. Laju dan jauh dia tinggalkan. Rasanya BMW tu lupa nak tekan brake kot. Mungkin. Bawah tipasan. Jom, round kedua dia. Okey. Sama. Dia cuba untuk bagi saingan. Oh, dia impact tapi track Dragon, ini track dia. Dia sebenarnya kalau selekor ni tempat untuk kita memotong sebenarnya. Betul, patutnya. Tapi kalau tengok kereta ni dia seret, dia melanggar tu. Dia drift, dia tutup jalan tu. Itu dia kemenangan penuh untuk Drag Dragon. 8 markah. Wish. Tak pernah kalah, undefeatable. Next race, BMW M3 versus dengan Swift. Chevrolet SS 1970. Wow, ke depan. Jauh. Ketinggalan. Kenapa dengan BMW ni? Dia nak balik awal ni bang. Dari awal. Nak balik awal ni. Kita cara malas. Terangkat kau tengok dekat selekor pertama tu. Terangkat Chevrolet SS tu. Tergapung. Tengok tu gap dia jauh. Ya. Gap dia sangat jauh. Uish. Next round, second round Sekarang. Chevrolet menang, terus menang ni. Wey. Betul. Oi, dia reverse. Dia cuba teknik yang baru. Teknik yang baru. Apa yang dah terbalik ni? Jangan Apa yang teknik yang baru time-time ni. Hai, nampak? Sampai Dia- bertukar-tukar lane. Di selekor ini yang dia terbalik. Aduh. Wey. Yang tu betul balik ke apa? Tapi kita nak tanya mesin ni sponsor lagi. Betul. Yes, Chevrolet SS. Ya. Kemenangan keempat. Next race, BMW M3 Wagon lawan dengan Gone Mad. Let's go. Main lagi. Main lagi. Satu kali tu dia main lagi. Tukar lane juga. Kan tak lambat. Apa Walaupun kemas tapi ketinggalan juga. Strategi apa yang dia cuba buat ni? Dia cuba untuk tukar lane. Dia tak suka dengan lane yang kita beri ke? Masuklah tu lane. Jom ni race yang kedua. Round yang kedua masih Pelan-pelan. lagi di belakang. Dia tutup. Oi. Dia cuba untuk potong tadi, nampak ruang tadi tu, tapi dia tutup rapat. Nampak. Kemas. Tak nak bagi. Yap. Dan dia terus tamatkan perlumbaan ini dengan markah memihak kepada Gone Mad, 2 markah. Ya. Dan Ini dia. kita nampak dua-dua Gone Mad dengan BMW M3 ni dia sama markah. Sama markah. Dua. Jadi ini adalah penentuannya. Masih lagi beri peluang Bari penentuan. bang. Kita nak cari 4 the Terbaik. best. The Alright. best 4. Apa aku cakap? Oi. Sengit. Ui, sengit. Sebelah. Peletok di situ. Dia dah cantik follow. Oh, masih lagi Last. Orang seterusnya last. Last round. Kalau Gone Mad menang, habis. Dia terus kekalkan kedudukannya. Ya. BMW M3. Dia tak puas hati dia langgar pula dekat ujung tu. So ini adalah 4 the best Cruise Bruiser, Track Dragon, Chevrolet SS dan Gone Mad. Dan kita nantikan episod yang akan datang. Kita akan buat semi-final Untuk kita melihat siapakah champion untuk Wagon Familia. Bersama kita di TTL Racing Track. Start engine kecil tapi padu, 4 tayar plastik meluncur laju. Vroom vroom semua aku sapu. Selamat datang ke TTL Racing Track. Selamat datang ke TTL Racing Track.